kadar kenaikan gaji dekat Malaysia ni dengan kadar kenaikan harga barang, kenaikan dia tak seiring. Bila cukai dikenakan pada bahan mentah, bahan asas, macam sekarang 1 Julai start buah-buahan nak kena cukai, makanan asas pun kena cukai. So dengan subsidi minyak pun akan ditarik balik, menyebabkan kita akan dapat domino effect. So at the ending dia bukan pada peniaga tapi adalah pada pengguna. Pengguna yang akan dapat terkesan yang paling banyak. So pengguna lah yang akan kesan. Siapa pengguna? Kita lah. Tapi saya tak nak ulas bab politik lah. Saya sebagai business owner, saya lebih sentuh kepada masalah macam mana nak settlekan masalah rakyat. So kalau kita dah ada side income, so tak ada masalah. Tapi kalau kita tak ada side income, kita masih lagi bergantung pada gaji sepenuhnya yang kita terima. Gaji dulu 1,500 waktu 2010. Saya sebagai RA, Research Assistant, gaji 1,500. Sekarang ni dah 2025. So dah 15 tahun. Bayangkan, 15 tahun gaji RA masih lagi 1,500. Tapi dulu 2010 beli nasi lemak RM1, saiz dia besar. Sekarang ni 2025, nasi lemak harga dia masih RM1 lagi, tapi dah besar, kecil sangat. Nilai duit tadi tu dah hilang. Banyak faktor-faktor lain lah yang meningkatkan kos barang yang sangat-sangat tinggi. Jadi kesimpulan dia apa? Extra income ni kita tak boleh buat bergantung pada gaji yang sepenuhnya saja. Kita memang kena buat extra income, sebab dengan extra income ni dapat melawan kadar kenaikan harga barang tu. Dia jadi at least seiring, kalau tak dapat seiring pun dia dapat menampung kos sara hidup kita. Jadi pada anda kat luar sana masih lagi tercari-cari cara macam mana nak buat extra income, kaedah berjimat tu bukanlah satu jalan yang satu-satunya jalan keluar. Anda tak boleh dengan kadar berjimat saja sebab kita akan terseksa. Anda mesti kena ada satu lagi kaedah, adalah kita ofensif dan menyerang. So dah berjimat, bagus. Sekarang ni kita belajar lagi skill untuk menyerang, iaitu macam mana nak tambah pendapatan. Jadi jom saya nak mengajak anda belajar, tambah skill, tambah knowledge, jual ke luar negara. Bukan platform TikTok dekat Shopee ataupun kita niaga tepi jalan. Bukan. Ada kaedah yang lebih baik. Duduk santai-santai, minum air, duduk dekat kampung, tapi kita punya pendapatan boleh dapat daripada luar negara. Jadi jom follow TikTok Expert Overseas Academy. Duduk Malaysia tak apa, gaji USD.